Bila kita sebut India Malaysia, ramai bayangkan satu komuniti yang sama, satu bahasa, satu budaya, satu cerita. Tapi hakikatnya, komuniti India di Malaysia terbina daripada beberapa arus migrasi dari wilayah yang berbeza, sebab yang berbeza dan akhirnya membentuk identiti yang berlapis-lapis. Di sini, ada Tamil yang menjejak ladang dan pelabuhan. Ada Telugu dan Malayali yang datang dalam gelombang India Selatan yang sama tetapi membawa dialek, adat dan rangkaian sosial yang berbeza. Dan ada Sikh dari Punjab yang jejak awalnya kuat pada dunia keselamatan kolonial, polis dan pengawal. Jadi soalan sebenar bukan sekadar datang dari mana, tetapi datang melalui jalan apa, pada zaman bila dan di bawah sistem siapa. Hubungan alam Melayu dengan benua India sudah lama wujud, jauh sebelum zaman ladang getah. Pedagang, ulama, pelaut dan pekerja pelabuhan pernah keluar masuk dan ada yang menetap. Namun, komuniti India Malaysia yang besar seperti kita kenal hari ini terbentuk paling ketara ketika Malaya berada dalam orbit ekonomi Empayar British apabila permintaan buruh meningkat mendadak. Biblioasia, terbitan National Library Board Singapura, menyebut bahawa sebelum gelombang besar abad ke-19, penempatan India di Malaya lebih banyak terdiri daripada pedagang dan peniaga, kemudian berubah apabila buruh menjadi kumpulan paling ramai menjelang era sebelum Perang Dunia Kedua. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, Malaya berkembang sebagai pusat komoditi. Ladang kopi, kemudian getah, pelabuhan, kerja pembinaan, kerja bandar. Semua ini perlukan tenaga manusia yang ramai, konsisten dan boleh diurus mengikut rentak ekonomi. Di sinilah sejarah menjadi tegas. Bukan sekadar migrasi sukarela. Ada sistem, ada saluran, ada polisi. Menurut Biblioasia, majoriti buruh India yang tiba sebagai tenaga kerja datang dari India Selatan dan ini bukan kebetulan. Pemerintah India ketika itu membenarkan pengambilan buruh untuk Malaya hanya dari negeri Madras, menyebabkan kira-kira 90% buruh migran adalah penutur Tamil, manakala selebihnya ialah Telugu dan Malayali dari India Selatan. Satu ayat itu sahaja sudah menerangkan kenapa hingga hari ini bahasa Tamil menjadi nadi utama komuniti India Malaysia dalam banyak kawasan. Untuk komuniti Tamil, datang dari mana sering berkait dengan kawasan-kawasan India Selatan yang pernah berada di bawah pentadbiran kolonial Madras dan datang melalui apa pula berkait dengan sistem pengambilan pekerja yang berkembang dari semasa ke semasa. Antara sistem yang paling besar kesannya ialah sistem Kangani. Biblioasia menerangkan bahawa Kangani ialah istilah Tamil untuk penyelia dan sistem ini menjadi cara utama membekalkan buruh ke ladang kopi dan getah sehingga tahun 1938. Menariknya, sistem Kangani juga membuka ruang kepada lebih ramai migrasi berkeluarga, bukan hanya lelaki bujang seperti dalam bentuk kontrak terdahulu. Namun, ia turut dikritik sebagai eksploitatif, termasuk dakwaan bahawa migran dipujuk dengan janji palsu dan akhirnya sistem ini runtuh apabila kerajaan India mengharamkan emigrasi berbantuan pada 1938. Di atas kertas, ini sejarah buruh, tetapi di bawahnya, ini sejarah keluarga, sejarah kampung-kampung ladang, sejarah kelahiran generasi kedua yang mula memanggil Malaya sebagai rumah. Dan bila ekonomi berubah, corak migrasi juga berubah. Economic History Malaysia memetik kajian Amarjit Kaur bahawa menjelang akhir 1930-an, majoriti pekerja India di Malaya ialah migran tidak berbantuan, meningkat besar berbanding 1920. Ini memberi gambaran bahawa migrasi tidak hanya bergantung pada dibawa masuk, tetapi juga pada rangkaian sosial dan keputusan individu yang makin bebas. Sekarang kita pergi kepada dua komuniti yang sering tersembunyi di sebalik label besar India Selatan. Biblioasia menyatakan secara jelas bahawa selain majoriti Tamil, buruh migran lain dari India Selatan termasuk Telugu dan Malayali. Ini penting sebab ia menutup salah faham biasa.
seolah-olah semua buruh India Selatan itu automatik Tamil. Tidak. Komuniti Telugu membawa akar dari kawasan berbahasa Telugu dan Malayali pula berakar dari Kerala. Dalam konteks Melaya, mereka turut bergerak dalam arus ekonomi kolonial tetapi membina komuniti dengan rangkaian kekeluargaan, persatuan dan rumah ibadat yang kadang-kadang berbeza mengikut lokasi. Dan apabila kita menoleh pada era awan abad ke-20, Biblioasia juga menyebut bahawa selain buruh, terdapat juga migrasi profesional seperti peguam, doktor, wartawan dan guru, menandakan komuniti India di Melaya bukan satu lapisan pekerjaan sahaja. Satu lagi bab penting yang sering tak diceritakan dengan kemas ialah peranan Ceylonese Tamils dan Jaffna Tamils. Biblioasia menyebut bahawa sejak 1820-an, kerajaan Strait Settlements merekrut buruh untuk kerja awam dan perkhidmatan bandar, dan kelompok ini termasuk South Indians yang berpendidikan Inggeris, serta Ceylonese Tamils dan Sikhs. Jika buruh ladang membina ekonomi komoditi, maka staf teknikal dan kerani membina struktur harian pentadbiran termasuk rangkaian pengangkutan. Dalam satu bahan akses terbuka oleh Berkhan, peranan Ceylon Tamils disebut sebagai pekerja kerani dan pengurusan dalam sektor rel berpusat di stesen-stesen tertentu, menandakan kewujudan komuniti diaspora yang terbentuk melalui pekerjaan dan lokasi kerja yang stabil. Dan sebuah buku akses terbuka melalui Open yang meneliti kerja pembinaan rel dan kehidupan komuniti pekerja turut menyentuh bahawa staf teknikal dan kerani, termasuk yang dikenali sebagai Jaffna Tamils, memainkan peranan penting dalam dunia rel dan ruang sosial sekitarnya. Ini sebabnya, bila orang menyebut komuniti India di kawasan rel dan bandar, kita sedang melihat kesan satu sejarah yang panjang, bukan trend baru. Sekarang kita pergi ke Sikh. Dalam artikel akademik Police Gurdwaras of the Strait Settlements and the Malay States 1874 hingga 1957 oleh Arunajit Kaur, dinyatakan bahawa migran Sikh ke Melaya di bawah rangka Empayar British pada peringkat awalnya datang sebagai polis dan kemudian diikuti oleh Sikh lain dari Punjab yang menceburi pekerjaan lain. Malah, pembinaan Gurdwara dikaitkan dengan lokasi penempatan dan penugasan regimen polis Sikh di negeri-negeri tertentu seperti Perak dan Selangor. Sumber yang sama turut mencatat peristiwa penting. Ramai sejarawan menganggap 28 September 1873 sebagai antara rekod awal yang jelas tentang kedatangan Sikh ke Melaya dalam konteks kepolisan di Perak. Dan selepas itu, negeri-negeri yang mengalami campur tangan British seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang menggunakan Sikh dalam pasukan polis mereka. Dalam bahasa mudah, Sikh bukan datang sebab ladang sahaja. Mereka datang melalui satu laluan yang lain, laluan keselamatan dan kuasa kolonial yang kemudian berkembang menjadi komuniti bandar yang lebih luas. Akhir sekali, kita sentuh satu nama yang sering muncul dalam cerita ekonomi lama tapi jarang dijelaskan dengan betul. Chetya, khususnya Natu Kotai Chettias. Biblioasia menyebut Chettias sebagai kumpulan komersial India yang bergerak ke Strait Settlements menjelang pertengahan abad ke-19 dan salah satu subkumpulan penting ialah Natu Kotai Chettias. Dalam kajian sosiologi ekonomi oleh Hans-Dieter Evers, Natu Kotai Chetya dihuraikan sebagai komuniti berbahasa Tamil dengan tradisi perbankan dan pemberian pinjaman yang berkembang pesat ke luar negara pada akhir abad ke-19. Dan sebuah kertas akademik Core oleh U Supiah pula menekankan bahawa dalam era British, Chettias menjadi antara pemberi pinjaman utama, menjadikan nama Chetty sinonim dengan dunia kredit pada zaman itu. Bila kita faham peranan Chetya, kita sedar komuniti India di Melaya bukan hanya tenaga kerja. Ada juga yang menjadi urat keuangan yang membolehkan ekonomi bergerak. Jadi, bila orang bertanya, komuniti India Malaysia datang dari mana? Jawapan yang paling jujur ialah, mereka datang dari banyak tempat, terutama India Selatan dan Punjab. Tetapi yang lebih penting, mereka datang melalui banyak jalan. Jalan ladang,
jalan pelabuhan, jalan rel, jalan pentadbiran, jalan keselamatan dan jalan kredit. Dan setiap jalan itu meninggalkan kesan pada bahasa, penempatan, pekerjaan, institusi komuniti dan cara sebuah identiti terbentuk. Sejarah ini tidak menafikan kisah peribadi. Malah sebaliknya, ia memberi kita peta besar supaya kita lebih menghargai peta kecil dalam setiap keluarga. Kalau anda dari komuniti Tamil, Telugu, Malayali, Sikh atau Ceylonese, tulis di komen, keluarga anda asalnya dari daerah mana dan generasi keberapa anda di Malaysia. Kita kumpulkan cerita ini bukan untuk memisahkan, tetapi untuk memahami. Kerana bila sejarah dibaca dengan teliti, kita nampak satu perkara. Malaysia bukan terbina daripada satu arus. Malaysia terbina daripada banyak arus yang akhirnya bertemu dan jadi laut yang sama.